Okay, geng. Hari ni adik ni supporter PPR Racing, memang support banyak-banyak. Tengok dia pakai baju PPR. Tapi dia kena scam. Sebab apa? Dia nak beli baju PPR. Dia beli dekat TikTok. Tapi seller tu dia kata original. Tapi sampai-sampai yang ni kopi, baju kopi. So, geng, kalau korang nak beli baju PPR, pastikan beli dekat akaun TikTok PPR Racing atau Perry. Okay? So, tapi tak apa, kita tunjuk dulu kualiti dia macam mana. Okay, tengok. Kalau yang original, tengok. Layer dia, jahit dia memang cun. I boleh tengok boleh Ni. Nampak? Nampak? Kualiti dia macam mana? Dia kurang Lepas tu tengok belakang. Tengok belakang. Belakang kita ada tulisan PPR Racing. Ini dia kosong. Lepas tu tengok dia memang corak semua pun tak berapa clear sebab dia kopi. Tengok sini ada logo, sini tak ada logo. Sini logo kecil, tapi kita sini logo besar punya. So tapi tak apa. Yang baik dulu. Adik ni sebab adik ni memang support kita. Yang ni nanti you buka, you buang. Boleh? Boleh. Abang Pedi belanja you satu baru. Okay. So kalau korang nak beli baju PPR, pastikan beli yang original. Jangan beli yang fake. Okay, fake tu kadang-kadang kualiti dia memang buruk. Yang ni sedap pakai Sedap pakai? Ni macam Kurang sikit. Kurang sikit lah. Macam besar sikit. Besar sikit tapi ni tengok jahit dia pun tengok. Nampak? Dekat sikit. You pindah. You kurang. Tengok. Nampak? Dia main jahit pun kurang. Nampak? Kita yang original memang yang lawa. Okay. So tapi tak apa, Abang Pedi bagi you satu baru punya. Terima kasih. Sebab you support kita. Tapi I tahulah sebab you nak beli original. You tak tahu kan yang ni baju kopi. Tak tahu saya. Tak tahu. So tak apa. So bagi kawan-kawan tahu, jangan beli kopi. Nak beli, kita beli yang original dekat TikTok PPR Racing dengan TikTok Perry. Okay. Ini hadiah ni, rezeki hari ni. Okey, terima kasih Abang Billy. Mantap. So support PPR Racing. Support PPR Racing. Support PPR Racing.